guys, Assalamualaikum. Hari ni kita orang ada pergi camping dekat PD. Tapi apa-apa dulu kita makan kejap, isi perut dulu. Dan sebab kita pergi kat campsite. Dekat mana campsite dekat PD nanti kita akan bagi tahu. So stay tune untuk video ni. Jangan lupa like, share dan subscribe video ni. Mana yang belum follow boleh follow dulu. Okay, kita jumpa kejap lagi. Makan apa? Oh, dekat Kendi. Tapi saya kat sini saya tak nak makan ni dah. Saya nak ada cuba yang ni. Macam sedap pula. Kita makan yang ni. Wife makan gulaman dengan ayam Macam lemak. macam lemak. Macam mana? Okey ke hari ni lagi camping? Okay, kita dah dapat parking. Kita dah booking awal. So parking kereta dekat sini. Ini punya tapak besar juga kawasan ni. Alright, betul tempat parking kita. Parking pula. Itu tempat tapak kita untuk hari ini. Camping satu hari sampai besok kat kawasan ni. Power plug ada kat sini. Kalau tak sampai dekat tempat kemah, kita akan minta extension. So ni dia punya kawasan. Kita nak set up kemah kejap lagi. So boleh layan enjoy view dulu. Okay, panas? Panas ke? Tak lah. Okay je. Kita bawa pokok ke kan? Bawa pokok. Ada meja. Okey lah kawasan ni. Air tengah surut. Okay, kita dah dekat pantai. Tengok belakang ni kat pantai. Okay, sekarang ni kemah pun dah siap. Kemah ni letih. Kemah je letih. Okay, tent ni kita orang beli masa 2023 macam tu. Kita orang dulu kaki camping juga. Lepas tu dah sebab kerja, kita orang dah tak camping sangat dah. So ni kemah unta. Dalam dia luas juga. Sebab kita orang nak letakkan barang kat dalam. Kita orang tak bawa flysheet. Flysheet kita orang hilang, tak tahu kat mana. So ni kemah kita orang dah siap. Harap kukuh sampai malam. Jangan ada ributan. Tak ada ributan. Ni barang-barang kita orang. Bawa satu rumah. Ni orang kata buat dapur sendiri. Nampak buat dapur sendiri. So okay, kita akan set up dulu bagi siap. Lepas tu baru kita orang jalan cek keluar makan. Katanya dekat kawasan sini ada tempat makan macam tu. Lebih kurang lah, nanti kita orang tengok. And then petang nanti kita orang akan shoot sikit untuk kita orang punya portrait untuk anniversary. Okay guys,
Apa komen korang tentang kemah ni? Kukuh tak kukuh? Last time kita orang pergi kemah dekat Pahang. Pakai kemah ni, angin kuat waktu monsun. Korang boleh tengok dekat video atasnya. Kau ada letak button kat sini. Korang boleh tengok kat video tu. Angin kuat tak kuat. Aku pakai kemah ni. Ni mana kalau pergi camp dekat pantai. Kena buang pasir pula kat dalam. Okey ke tu? Penat. Biasalah tu kemah kan. Penat lah kan. Betul tak? Buat konten tak penat. Apa pasal kemah ke? Pam-pam tilam Kita orang tak ada set up macam kemah apa, macam meja, lepas tu letak alas meja, lepas tu letak dapur. Tak ada guys. Kita orang tak buat macam tu lah. Penat lah. Rumah pun tak ada alas meja. Rumah pun tak ada alas meja guys. Okay, so nanti kita petang kita akan tengok macam mana kita orang punya aktiviti pula. So enjoy guys. Stay tune. Oh, macam tu pun boleh. Walaupun teknik tu salah, yang penting silam. Masuk angin. Yang penting berhasil. Nah, hasil. Yang penting ada result. Okey, dah siap. Kita punya tent ground hari ni, tent ground kita tengah tunggu cuaca redup sikit. Lepas tu kita akan cari makan dekat luar. Naik kereta pusing-pusing PD ni. Oh ya, yeah, kita dekat Mayang Sari PD. So tapak harga untuk weekdays 50, parking, sampah, extension api, extension lain tambah lagi RM25. So total dalam RM75 untuk satu tapak. Tapak well maintain. Okay, tapak well maintain, lampu ada, kawasan bersih. Lepas tu power point ada di setiap tiang-tiang tu. So mana yang tak ada extension panjang dalam 20 meter boleh sewa dekat tempat reception dia dekat belah sana tu. Okay, and then kawasan tenang. Kalau weekdays tenang, kalau weekend tak tahu, weekend penuh kawasan ni. So korang mana yang nak datang dekat PD boleh try Mayang Sari. Memang recommended. Memang best lah kawasan ni, tenang je. So apa perasaan awak hari ni? Seronok lah sebab dah lama tak camping. Lagi-lagi kat pantai, angin kuat, panas sikit. Tapi okey lah, lagi pun tenang lah, tak ada orang. Selalunya sebab kita camping waktu days kan. So yang paling happy untuk hari ni is our anniversary. Yay. So hari ni anniversary kita orang ke 9. Buat simple-simple je camping untuk petang ni sampai besok pagi. Kita tengok malam ni kita makan apa, kita buat apa, petang ni kita buat apa dekat pantai ni. Okay, enjoy our video. Okay guys, kita pergi beli ais sekejap dekat 7E. Beli ais, lepas tu simpan dalam cool box. Ada ais satu tu ais. Okay, air sebatu dah ada. Kita nak beli air manis-manis untuk minum. Panas ni. So dekat sini pun ada makan-makan macam ni.
Kalau camping nak beli dulu untuk makan alas perut boleh kot. Okey, kedai ni dia betul-betul sebelah pantai. Situ Hotel Avillion. Pada side lah, pada tepi lah. Kat sini memang nice, cantik. Tapi air tengah surut. Makan dah tadi, kenyang, sedap. Dia punya pizza dia best. Betul. So apa komen pasal pizza? Pizza sedap. Tak kedekut cheese. Boleh tapau, tambah lagi basil. Nampak? Tambah lagi basil. So korang boleh try lah dekat sini. Kopi and Kuih. kuih. Kopi lah. Kuih lah. Kuih and kopi. Dia punya makanan pun tak terlalu mahal, boleh affordable. Betul. Dia sedap. Betul kan tudung? Awak nak jalan dulu ke? Boleh jalan dulu. Tengok. Nak ke awak ke? Ke saya. Belah sini? Tapi mengalir ke sini sikit lah. Mengalir ke sini sikit. Serong sikit. Maksudnya belok ke? Okay, tengok luar sikit. Yeah, tengok luar. Lagi. Yes. Right. Yes, steady situ. Yes, one more. Yeah. Jalan depan. Okay, 1, 2, 3, go jalan. Satu, dua, tiga. Main. Apa awak macam? Gitu. Macam tu pun boleh. Okay, ready. 1, 2, 3. Steady. Yeah. Lagi. Betul lah. Okay. Ready, 1, 2, 3, jalan. Okay. Sekarang ni awak berjalan ke depan tau. Okay, ready, 1, 2, 3. Okay, awak lari ke belakang sana lah. Sebelum tu awak try macam cancak itu. Cek tak gentleman Okey ya, saya kejar ya.
Ready? 1, 2, 3. Oh ya, apa? Awak macam patut jadi ya? Okay guys, malam ni kita punya makan malam. Lah, nasi berlauk. Ni aku punya air. Besar gila bapak punya. Ni air wife aku. Bandung soda. Bandung soda. Mem minum bandung soda malam ni. Okay guys makan besar malam ni. Kita orang punya anniversary. Okay lah. Alhamdulillah. Janji ada. Alhamdulillah. Masing-masing sihat. Okay, cepat makan guys Good morning guys. Sekarang 9.50. Cuaca mendung je, hujan. Air tengah bergelora. Kau-kau malas malam ribut. And then sampai pukul 5 pagi ribut. Tapi itulah pengalaman camping dekat pantai macam ni. Kejap lagi kita makan sarapan pagi. Lepas tu relax-relax kejap and then kita boleh kemas-kemas barang. Ciao. Hari ni pun cuaca tak baik ni, hujan. Kalau tengok forecast sampai petang hujan. Tapak kosong. Cuma ada kemah aku dengan kemah sebelah ni, dengan belah sana satu. Hari Khamis hari ni. Okey lah, cantik tempat ni, bersih nampak. Tong sampah semua jatuh sebab angin kuat sangat semalam. Ni kita punya sarapan pagi ni. Bukan kali-kali. Kali-kali. Kopi dengan apa ni? Makanan dia ni. Sosis, ada English breakfast. English breakfast. Okay guys, jumpa makan. Kita orang dah start kemas untuk balik sebab cuaca mendung sekarang ni. Dan dekat pukul 11.30 tapi masih mendung. Kita orang tak decide nak stay lama lah. Ni tengah bawa barang ni untuk kemas balik. Sebab semalam hujan lebat. Lepas tu angin kuat kau-kau So pagi ni dia mendung. Nak dekat pukul 12 pun mendung, tak ada matahari. So kita orang decide balik awal lah, supaya kita orang tak terperangkap dengan hujan lagi lepas ni. So terima kasih mana yang dah menonton. Kita jumpa on the next camping site. Jangan lupa share, like dan subscribe kita punya channel. Kalau ada suggestion tempat campsite yang mana kita orang boleh pergi dan rasai nature, boleh komen dekat bawah. Okay guys, see you.